Alhamdulillah, bila kita buat installation tadi, kita jumpa kabel ini yang bermasalah. Okay, so kabel ni dia kontrol bahagian lampu kipas dekat sini. Dia looping sekali dengan freezer peti ais. Okay, dia looping sekali dengan lampu kipas ni semua, lampu tandas, lampu bilik ni dengan lampu bilik ni. So masalah yang datang atas daripada shielding tadi berpunca daripada kipas ni. Dia punya neutral tercabut. Bila tercabut, dia ada touching dekat besi shielding atas. So bila kita buat installation tadi, dia punya bacaan 0.03 abang kan tadi. Okay, so bila kita dah baiki dekat kipas sana tu, kita dah tape baru, kita dah guna konektor baru. So kita ambil bacaan, Alhamdulillah 2.7, maksudnya atas daripada 1 mega ohm. Alhamdulillah, ok lah. So boleh kita cuba sekali lagi bang, tu bacaan tu. Ok, so OL kita touching. Tadi kita touching dekat sini, bacaannya adalah 0.03. ok, sini sentuh, bacaan dia adalah 2.97. So Alhamdulillah, atas daripada 1 mega ohm. So ini ok. So kita akan sambung balik, kita akan tengok lah apa masalah. Ok, terbaik. Ok, Alhamdulillah, jom kita dah settle, kita dah betulkan sekarang ni pun. Alhamdulillah, lampu nyala, cumanya kita minta customer monitor dalam 3 ke 4 hari dulu. So kalau ada apa-apa, customer update lah. So kita dah betulkan dekat sini, cumanya kipas ni rosak. Ok, lain tak ada masalah. Ok, baik, jom satu.